Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya masih sama juga, iaitu hari Isnin 11 Mei 2026 Masihi bersama dengan 23 Zulkaidah 1447 Hijriah. Sekarang ni pukul 6.30 petang. Okey. Seperti biasa video dari report kita untuk hari ni. Ni baju cak dah ni, uniform. Buat sesi fotografi untuk birthday saya ni. Untuk media sosial lah, sekadar untuk media sosial. Okey, lupa sepatutnya buat video untuk TikTok. Tak apalah, tak ada dah ni, buat esok lah. Buat kamera untuk TikTok. Okey, ni sekarang topi ni lah, tak kata putih tu lah. Pakai topi ni tak deh. Gambar dengan topi tu, topi ni tak deh. Okey, tu sebagai mukadimah. Okey, kita teruskan agenda tu, video dari report kita kemarin. Lepas pada buat video dari report kemarin, saya keluar. Ada tak? Tak keluar. Yalah, tak keluar. Keluar selepas maya isyak. Keluar. Pakai baju tu lah, pakai baju hot, so lagi hot apa hot. Dia keluar baju jentera yang keluar tu. Hari ni nak pakai lagi ni. Hot apa lagi ni? Baju jentera. Tak nak pakai. Makan. Okey, lepas pada nak keluar sejak lah. Nak buat mata ni. Keluar, tapi keluar pun keluar mata ni masa ni. Moga nak menai tak ada tak apa nak beli dari mana dah. Sepuk menai tanya. Dah kejap. Okey, lepas dah keluar mari tu, malam tadi keluar tu 9.30, pukul 9 tu. Pukul 9 keluar tu 9.30. Dia buka 9.40. 10 minit kemudian dia buka kedai. Mari buka dah. Siapa-siapa tu yang buka dah malam. Awal sikit buka. Mana yang buka awal malam. Fikri buka awal malam. Main ada seperti biasa dah. Lepas tu pukul 11.30 balik. Lepas tu tidur dalam pukul 1.30. Kejut lagi tadi, kejut. Nama kau pukul 9.53 bangun. Orang punya bergerak bangun selalu. Bergelisah aduh nak air subuh. Mandi. Aku nak bagi baca apa sejadah, tengok je. Tepat pukul 9 pagi. Saya terus mandi lalu. Dah 5 minit lah mandi. Lepas tu tunggu dulu. 9.30 baru semaya subuh. Makan sarapan. Tak ada makan sarapan rumah. Makan sarapan kedai. Sebab tak ada, pukul 9.30 tu tak siap gapo lagi. Lauk tak siap gapo lagi. Tak ada barang siap lagi pun lauk goreng gitu lah. Nasi kedai cek dah sejak. Lepas tu terus pergi ke kedai Fikri, minum pagi seperti biasa. 8.32 pergi ke kerja hari ni siap 2 bit lah gawe ni. Buat juring tu lah, bika frame pintu nelo apa tu masalah dia. Bika tu frame tu, situ je lambat tu. Bika tu untuk buku frame dia, tape frame tu di hot nelo apa tu, hot tu pun nelo tu ya sliding tu, bukan slider, hot frame hak pasal siap dah kan. Kita kalau begitu ke sliding tu nelo hot lan ni lah zaman rumah moden dia pakai aluminium gitu tolak gitu. Mana pelah duk bagi buat juring tu lah, juring panggil. Kalau istilah tu kan juring. Lepas tu hari ni berdua bit kan. Dia mula siap tadi dalam pukul 3. Sipai bagai 3.10. Lepas tu ada perah-perah gitu. Dah basuh bagai tu. Tidak ada 3 berapa tadi tu. Sudah tu dari 3. Pukul 3 lebih kot dah. Tapi lama kot nak beli kulit. 3.10 pukul 3 cukup siap dah. Lepas tu saya sipai bagai. Dah 13 minit sipai bagai. Lepas tu duduk kuakai. Lalilah 3 minit. 13 balik. Bagai siapa tadi dah pukul 11.50. 3 bagai tadi. Ni masuk ni. Tapi ni. Lepas tu dah ni masuk ni. Lepas tu siapa rumah bagai siapa kot dah. Bagi melalui puh laju siapa juga. Melalui tu 2 hari lepas. Tu benih buluh tadi.
3 paket itu boleh selesai tak? Agak tu saya tak buka dia. Aja ke mono dah. Dah. Lepas tu balik pukul 3 tu terus relax kejap. 3.40 mandi semaya Zuhur. Lepas tu asar 4.30 pukul 4.50 baru semaya asar. Lepas tu mari ke sini lah, tunggu budak tu balik nak selesai tu buat sesi fotografi tu lah. 2 pilot, dua kapten junior, kapten senior dengan kapten junior. Tu birthday dia lah, hadiah birthday dia tahun ni, baju pilot. Okay, saya budak lah ni, saya dewasa pakai ni tak ni. Okay, lepas tu lepas selesai buat video sambil tunggu tadi buat video review tadi kan. Sebelum tu tunggu dia balik tu buat video review. Lepas tu lepas selesai buat video sesi fotografi tu barulah buat video daily report ni. Okay, saya sekadar itu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye.